Kita pun dah sampai dekat Starhill. Sekarang kita nak menyaksikan pelancaran DD5 Z90 series. Dekat sini dia dah bagi journey card. Kalau kau perhatikan dekat sini ada 4 stamp yang kita kena kumpul. Kita akan tengok apa aktiviti yang kena buat untuk dapatkan 4 stamp ni. Katanya ada macam-macam aktiviti dekat sini. Jadi jom kita tengok apa yang ada. So dekat sini korang boleh nampak ada beberapa set dekat sini. First kali kita nampak dekat sini ada N5 Pro. Yang ni set depan dan belakang. Yang ni kamera belakang sekarang memang betul-betul nice. So ini yang kita pakai dan kita akan review tak lama lagi, iaitu Z90. Kamera kabin dah makin besar dan makin clear. Lepas tu kamera belakang pun dah makin bagus. Kalau korang tengok dekat sini ada beberapa lagi model seperti M5S, E3, Mini 5, N5 Dual, Z60 Pro dan Z Master. Yang ni kita akan review nanti. Tapi kita akan fokus kepada Z90 lah. Kalau korang nak tengok, kita akan tunjuk dalam next video. Korang stay tune. So ini dia antara aktiviti-aktiviti yang ada dekat pelancaran DD5 Z90 ni. Dan untuk harga pula, korang boleh dapatkan Z90 Master pada harga RM1,259. Z90 Pro pada harga RM1,099. Dan juga Z90 korang boleh dapat pada harga RM959. Dan kalau korang minat, korang boleh dapatkan dengan dua cara, iaitu secara online ataupun korang boleh walk in ke DD5 Store. Dan kalau korang nak tahu lebih, korang boleh komen. Kita jumpa dalam next video. Aku akan cerita lebih lagi Z90 Master dalam next video. Selesai sudah pelancaran Z90. Jadi kalau korang tengok, ui, penuh tangan aku. Kita tak balik tangan kosong. Thank you so much kepada DD5. Jangan lupa invite lagi aku untuk next event. Dan kalau kau nak tahu lebih lagi, korang boleh komen. Kita akan tunjuk dalam next video. Semoga kita jumpa lagi dalam next video.